Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurfadona Suha binti Ali Munawar Dan saya Nur Fatih binti Abdullah. Kami daripada SK Gurun Pusat Melaporkan untuk segmen khas wartawan Cilik. Hari ini kami berada di lokasi perkemahan bertempat di Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat bagi perkemahan perdana Sekolah Rendah Daerah Yan. Perkemahan yang bermula pada 25 September sehingga 27 September 2025 Khamis hingga Sabtu ini disertai oleh 140 murid daripada SK Gurun Pusat, SK Bukit Besar, SK Haji Hussein Dol dan SK Hulu Sedakah. Matlamat perkemahan ini bertujuan memupuk semangat kepimpinan, kerjasama dan sikap berdikari dalam kalangan murid, selain menggalakkan kecintaan terhadap alam sekitar. Antara aktiviti yang dijalankan ialah ice breaking, night walk, kraft tangan, menghasilkan pakaian daripada surat khabar, aktiviti pangkalan base, pangkalan 1 halangan lasak, pangkalan 2 in out, pangkalan 3 permainan kim, pangkalan 4 musang berjanggut, pangkalan 5 menyanyian lagu, pangkalan 6 kerusi panas, pangkalan 7 puzzle, pangkalan 8 radio karat, pangkalan 9 7 tin, pangkalan 10 passing flower dan malam kebudayaan. MHLS Production. Rifki Project Kristen.
Production. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my Ali lapar. Dia mau masak mie rebus. Okey. Tu je. Ali lapar, dia mau masak mie rebus. Okey, kumpulan satu. Ali berasa lapar. Dia mahu makan mie rebus. Dia pergi ke kedai dan membeli mie rebus. Dia pergi ke kedai dan membeli mie rebus. Okey, ayat betul dia. Ali berasa lapar. Dia nak masak mie rebus. Dia pergi ke kedai membeli kubis, lobak merah dan telur. Hilang dekat nombor 2. unless you show me how. Look into my eyes, it's where my demons hide. It's where my demons hide.
Pernah dengar tak duit hantu? Pernah? Tak. Ini namanya duit hantu. Dengar? Macam ni. Jadi pun tengok dulu. Kantoi. Tak. Lemah. Oh, lemah. Sat. Dia kita try yang dalamnya ada satu plastik sampah. Kopi. Hilang nyawanya. Macam mana nak bagi plastik kopi ni hilang? Macam mana? Yeah. Macam ni. Ini caranya. Balik. Lemah. Kali kedua lah. Lemah. Ini meja ni jadi ketiga punya lang naik. Dengar baik-baik. Tak jadi kok panggil perempuan lah Tuan Meji. Ada ibu jari. Macam mana nak hilang ibu jari ni? Macam ni. Jatuh. Tadi perempuan panggil perempuan lah main Mbak Meji. Tadi panggil perempuan Mbak Meji. Alah, kantoi. Balik lah. Nanti dulu. Tak habis. Apa lagi? Bagaimana kalau kita panjangkan cerita ni dengan satu rezeki? Kenapa? Kabeh ada 2 ekar tanah. Kabeh ada 2 ekar tanah. 1 ekar tanah, dia tanam sebelah buah kelapa dan sebelah lagi buah pinang. Dia tanam secara bersamaan. Yang mana yang tumbuh dulu? Depan dia mati. Nak tahu sebab? Pasal cuba adik-adik semua tanam sebelah buah kelapa. Sebelah saja, kamu sendiri. Sebelah. Boleh tumbuh tak? Tak boleh kan? Sekian kami dari Pulau 7. Terima kasih. Kami dapat begitu. Apa semua tengok
menjadi teman. Atau diakan berpesan, tak berbincang. Actor ready, camera ready. 1, 2, 3, action. Hello guys, hari ni kita akan paranormal di hutan belantara kat Kedah. Ada penagih dadah lah. Geli ai. Weh, ada duit tak? Nah, kasih. Tak cukup ni, tak apalah. Medic on. Mana mamak dua orang ni? Tak apalah. Assalamualaikum. Semua duduk diam. Hari ni cikgu nak uji kamu dengan soalan matematik. Adik. 5 darab 2 berapa? Nah, cikgu. 5 darab 2 10. Sama hutang. Sama 10 ringgit hutang dia dengan kedai runcit. Hutang? Ini matematik. Bukan tekam kedai. Saya dapat 5, 7 lagi ada dekat abang saya. Ha? 5 tambah 7, 12 lah. Mana datang lebih tu?
Sebab semalam abang makan saya punya cucur juga. Kira sama lah. Cukup. Sarah, awak kan pandai. Cuba jawab 12 tambah 12. 24, cikgu. Betul. Nampak tu? Senang je. Kamu semua ni matematik tak pandai. Tapi memang raja lawak kelas ni. Memanglah cikgu, kami kelas raja lawak. Aku hilang lah. Hilang? Kaki kau kan ada? Ada, tapi jari kau macam kismis lah. Dah lah, cepat cari kasut aku. Saya rasa kasut itu lari sebab tak tahan bau busuk. Mungkin kasut tu pergi travel naik bas sekolah. Tikus sekolah di Sekolah ni makan. sekolah ni makan. Exam paper je, bukan kasut. Kau ni pandai. Korea suka-suka daripada Upin dan Ipin. Mari semua rasakan tangan, yang suka-suka kami genggam. Ini hanyalah sebagai gunawan untuk semua hiburan. Semua akan berkawan, suka kami genggam. Ini hanyalah sekadar untuk semua hiburan. Kita sampai terima, kita berdoa sesama kita. Semua andai sudah sama-sama aja. Marilah kita berbahagia. Kita selain bisu dan aku Ulayu, situ mengharapkan sesuatu yang baik. Itulah impian. Lipstick on my guitar, feel the engine, drive real far, go back.
Abuza, apa perasaan kamu menyertai perkemahan ini? Saya berasa sangat seronok kerana ada banyak aktiviti yang menarik. Terima kasih. Sama-sama. Mimi, apa aktiviti yang kamu suka dalam perkemahan ini? Naik walk lah, seram. Selain itu? Makanan kat sini sedap-sedap. Terima kasih. Sekarang kita berada di penghujung program. Secara keseluruhannya, Perkemahan Perdana Sekolah Rendah Daerah Yan 2025 berjaya mengukuhkan perpaduan, semangat setiakawan dan keberanian para peserta. Sekian laporan kami dari Wartawan Cilik. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye. Kebangsaan Haji Simrul, SK Tuk Tawang, SK Bukit Besar, SK Sri Aman, dan SK Ulu Selatan, dan tak lupa SK Purul Besar yang merupakan tuan rumah kepada perkemahan pada tahun ini. Terima kasih kepada Camp Commander Cikgu Rizwan bin Syukri dan barisan ahli jawatan kuasa serta para fasilitator bersama dengan guru-guru pengirim yang telah membanting tulang untuk mencairkan supaya perkemahan pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Juga terima kasih tak terhingga kepada adik-adik daripada kumpulan pengangkat kelana yang dipimpin oleh saudara Adam bin Muhammad Rifai dari Sekolah Menengah Kebangsaan Buar Cimada yang telah banyak membantu melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, antara objektif perkemahan ini diadakan pertama adalah untuk mendedahkan semua murid-murid dengan alam perkemahan. Mungkin di antara anak-anak pernah mengikuti perkemahan, rasanya sebahagian besarnya inilah kali pertama anak-anak menyertai program perkemahan seumpama ini. Ada 7 sekolah yang terlibat. Ini merupakan satu inisiatif murni lah daripada SK Ulu Besar yang terkait dengan kenal Cikgu Nagri dan semua rakan-rakan yang orang kata berusaha menjayakan kawan ini, di mana membuka peluang dan ruang menganjurkan. Bila menganjurkan, mengelola ni satu tugas yang agak berat, tapi dia membuka peluang dan ruang kepada semua sekolah-sekolah lain lah untuk sama-sama menyertai, murid-murid dapat menyertai dan dapat sesuatu kepada murid-murid lah ya. Jadi perkemahan perdana ni adalah satu aktiviti pendidikan luar bilik darjah, di mana kita selalu juga sebut bahawa dia merupakan satu platform untuk pembinaan karakter. Pembinaan karakter di mana yang kita tak dapat nak buat di dalam bilik darjah. Jadi ini merupakan pendidikan luar, dan perkemahan perdana ni kita tahu bahawa banyak aktiviti yang dijalankan sepanjang 3 hari 2 malam, dan semua aktiviti itu dia mempunyai objektif dia sendiri. Ini peserta kena dengar elok. Ok,
Okey, anak-anak pernah dengar dialog bahawa dia ada objektif keseluruhan perkemahan, tetapi setiap aktiviti yang dijalan tu ada aktiviti dia, ada objektif dia sendiri yang kita sebagai guru-guru nak kamu semua capai. Sebagai contoh, slot ikatan kita nak capai kemahiran dan pengetahuan. Jika ada kawan, kita nak membentuk disiplin. Okey, jika ada aktiviti-aktiviti permainan, building dan sebagainya, dia membentuk kepimpinan, kerjasama, semangat berpasukan. Jadi itu antara objektif-objektif untuk setiap aktiviti. Jadi bila kita sebut dia sebagai platform pembinaan karakter ni, kita dapat lihat bahawa dalam aktiviti yang dijalankan tu secara automatik dia akan timbul pemimpin-pemimpin di dalam kumpulan kecil. Dia akan lelaki terbaik menerima hadiah dan juga sidang. Siapakah peserta yang bertuah ini? Peserta lelaki terbaik jatuh kepada Muhammad Haris Syami bin Sulaiman dari Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Kalau ada peserta lelaki, pastinya ada peserta perempuan. Peserta perempuan terbaik jatuh kepada Damia Syafiqah binti Muhammad Mursyidi dari SK Sri Aman. Terbaik kerohanian dimani oleh Muhammad Abu Zah dari Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Pada semua yang telah berjaya pada perkemahan pada hari ini, khususnya majlis ini yang berusaha Encik Muhammad Asri menyampaikan sinjil pengiktirafan pada Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat di atas penganjuran Tren Perdana Unit Beruniform bagi tahun 2025. Dijemput Encik Muhammad Asri untuk menerima dari pihak Sekolah Kebangsaan Gurun Pusat. Khususnya sebagai tanda penghargaan kepada yang berusaha Encik Muhammad Asri, dikesilakan yang berusaha Encik Muhammad Nazri menyampaikan sedikit jumlah hati daripada pihak datang kuasa kepada Encik Muhammad Asri dan sudi hadir pada pagi ini untuk merasmikan majlis pada tempat ini.